Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia dari DreamCatcher Sebaru. Hari ini saya bersama dengan Puan Pengetua, Puan Fatimah binti Rasad. perasaan Puan tentang sambutan Hari Raya pada hari ini. Perasaan saya pada hari ini tentulah gembira sebab saya melihat ramai murid-murid saya yang hadir berpakaian serba indah. Pakaian Hari Raya tak kira bangsa, Melayu, Cina ataupun India, sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya peringkat SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Apakah harapan Puan untuk hari ini? Harapan saya semoga perayaan yang dirayakan di Malaysia ini bukan sahaja macam Aidilfitri ini terhad pada orang Islam sahaja, tetapi semua kaum India dan Cina dan bangsa lain boleh merayakan. Begitu juga sambutan perayaan bangsa lain. Kita akan raikan bersama-sama mengikut bangsa di negara kita. Sebab dengan cara itu kita dapat mengeratkan perpaduan antara kaum bermula di sekolah. Assalamualaikum cikgu. Cikgu tengah buat apa? Saya tengah buat kerja lah. Cikgu boleh tak saya nak interview? Boleh. Apa perasaan cikgu tentang majlis Yang Ria Raya? Pendapat saya majlis Yang Ria Raya ni dia sangat meriah dan sepatutnya diteruskanlah untuk setiap tahun supaya hubungan erat antara guru, antara warga sekolah terjalin dengan baik. Cikgu pula buat kuih raya apa tahun ni? Kuih raya memang cikgu tak buat, tapi semua cikgu tunjuk. Kuih yang anak cikgu nak, cikgu beli je. Memang buat tu tak sempat. Satu. Kini saya bersama dengan boleh tak bagi tahu pakaian apa yang korang pakai sekarang ni? Baju kerti. Baju kebaya. Request cakap selamat hari raya dalam bahasa korang. Nobel Internal Baltikan. Okey. Thank you.